Di Malaysia, setiap murid telah dilahirkan dari pelbagai latar belakang kelas pendapatan yang berbeza. Ada murid yang lahir daripada keluarga B40, ada yang lahir daripada M40 dan ada juga yang tergolong dalam T20. Namun persoalannya, adakah latar belakang kewangan menentukan peluang pendidikan seseorang? Dan adakah semua murid benar-benar menerima peluang pendidikan yang sama di Malaysia? Dalam video sosial eksperimen ini, kami akan menelusuri realiti sebenar melalui sesi temu bual bersama murid, ibu bapa dan guru daripada kelas pendapatan yang berbeza. Mari kita saksikan. Ya, sangat membantu. Ya, kemudahan asas seperti internet dan juga telefon mudah didapati di rumah saya, tetapi dari segi penggunaannya ia perlu dikongsi oleh dengan ahli keluarga yang lain dan kadang-kadang internet tidak begitu stabil di rumah. Kemudahan ataupun alatan elektronik yang digunakan sebagai sumber antaranya adalah telefon pintar lah. Seterusnya tablet dan juga rangkaian internet yang agak kuat lah di perumahan saya. Tak adalah selalu sangat pun. Kalau ada pun macam nak dekat-dekat exam, seminggu sebelum exam tu syukur ada. Untuk soalan ini, jawapan saya kadang-kadang sahaja sebab ia bergantung kepada kemampuan saya untuk menambah ilmu pengetahuan dengan belajar di luar bilik darjah, dan dari segi kewangan bagi saya tiada masalah kerana ia ditanggung oleh ibu bapa saya. Saya ikut jugalah sebab kalau ada yang subjek yang senang saya akan ambil inisiatif untuk belajar sendiri. Tapi kalau macam subjek seperti sejarah dan matematik, saya agak kerap jugalah saya mengikuti kelas-kelas tambahan di luar. Ya, sangat memberi sokongan kepada murid-murid. Cikgu baik dia. Umumnya, ya, tetapi pada pemerhatian saya, pelajar yang lebih cemerlang dan yang lebih aktif akan mendapat lebih banyak bimbingan dan perhatian daripada guru berbanding dengan murid yang agak kurang aktif dalam pembelajaran. Sudah tentulah semua guru memberikan layanan yang sama rata kepada semua murid sebab buat satu sumbangan kita boleh kumpulkan barang yang cukup pada asas macam buku sekolah pakai dan kita sumbangkan dekat orang yang kurang berkemampuan tu supaya dengan Untuk menyediakan kelas tambahan secara percuma dan juga memberi sumbangan peranti elektronik yang dapat membantu dalam pembelajaran. itu kita buka satu derma lah supaya pelajar yang kurang berkemampuan ini boleh diberikan sokongan dalam bentuk kewangan dan mereka boleh pernah waktu persekolahan
Yang berbayar Pernah tak join? selalu. Kalau selalu tahun ni ada sekali. Okay. Macam perkhemahan ke lawatan? Lawatan Ya, saya pernah menyertai aktiviti co-curriculum dan program berbayar di luar bilik darjah untuk meningkatkan kemahiran insaniah saya seperti komunikasi, kerja berpasukan dan juga kepimpinan. Dan ini sebagai contoh, saya pernah menyertai bengkel kemahiran dan pembangunan Kalau yang diri. berbayar, saya pernah menyertai satu camp unit uniform swasta lah. Kami dikendaki untuk bayar sebanyak RM50. Jadi Ya dan tidak. Ya sebenarnya bergantung juga pada perbelanjaan setiap keluarga tu lah. Okay. Sekolah rendah lain, sekolah menengah lain. Bila ke kolej lain pula. Kalau sekolah rendah ni, mungkin perbelanjaan dia kita tak rasa sangat. Naik sekolah menengah tu, baru kita rasalah perbelanjaan dia banyak sikit lah. Untuk masa sekarang, perbelanjaan sekolah anak memang membebankan bagi keluarga-keluarga yang berpendapatan rendah lah. Sebab jika mereka berpendapatan rendah, anak ramai nak bersekolah, kalau memang membebankan mereka lah dari segi keuangan. Okay, sangat wajar. Cuma seperti saya kata tadi, dia bergantung kepada perbelanjaan setiap keluarga. Okey. Itu bagus sebenarnya. Tapi bergantung pada pendapatan ibu bapa masing-masing lah. Kalau yang Bagi pendapat saya memang wajar lah untuk masa sekarang kerana Perlu mengikut peredaran masa kan. Sekarang semua benda pun kita menggunakan gadget. Jadi amat perlu. Cuma dari kita segi perlu keperluan ikut masa sekarang ni, saya rasa benda tu menjadi satu keperluan jugalah. Supaya dia boleh mengikuti perkembangan semasa dia dengan arus perkembangan dia lah. era sekarang bagi saya amat perlu. Sebab di dalam gadget ataupun telefon pintar itu kita boleh cari segala maklumat yang diperlukan. Untuk masa sekarang lah, memang saya rasa memang perlulah. bantuan ni sangat membantu sebenarnya. Memang memeringankan sebab sebuah keluarga ibu bapa dia masih ada hal lain yang perlu, komitmen lain yang perlu diperhatikan. Jadi bantuan ni memang sedikit sebanyak membantulah. Ibu bapa yang yang macam tadilah kita kata kurang pendapatan, dia orang akan dapat bantuan tu. Jadi baguslah untuk menampung perbelanjaan mereka. Bagi saya amat wajar lah untuk anak yang kurang berkemampuan mendapat RMT, bantuan awal persekolahan, lepas tu program tuition sekolah amat membantu. Buat kelas pemulihan untuk pelajar-pelajar yang lemah. Tak kisahlah anak orang kaya ke, anak orang miskin ke, anak orang senang ke, kelas ni Yang secara percuma. Tuition madani yang baru saja diperkenalkan oleh kerajaan bagi mereka yang berpendapatan rendah, itu pun sangat bagus untuk anak-anak mereka. Bagi pendapat saya amat wajar lah. Tak kira lah daripada golongan berkemampuan dan kurang berkemampuan mendapat peluang pendidikan yang sama di sekolah. Secara umumnya pada saya memang terdapat jurang dari aspek pencapaian akademik di antara murid pelbagai pendapatan dalam kelas saya. Secara umumnya lah memang terdapat jurang. Masa memangnya
mempengaruhi motivasi dan prestasi murid di sekolah. Sekiranya program dirangka memang untuk semua. Tujuannya kepada peningkatan akademik, tidak mengira kepada golongan pendapatan yang berapa pendapatan. Dasarnya lah, seorang guru perlu memenuhi keperluan murid. Jadi kalau saya sendiri, kalau saya dapati ada murid yang kekurangan dari segi akses di rumah, kalau saya memang kita akan bantu murid itu supaya murid itu tidak merasa perbezaan ataupun kekurangan dari segi untuk mendapatkan sumber pendidikan. Jadi sememangnya pada saya, KPM telah pun melaksanakan pelbagai program untuk merapatkan jurang murid daripada pelbagai pendapatan. Sebagai contoh, semasa 2023 dilaksanakan Dasar Pendidikan Digital (DPD), di mana pada dalam dasar tersebut semua sekolah dipastikan secara berperingkat untuk mewujudkan kemudahan teknologi internet di sekolah, bukan saja di bandar tapi khususnya di luar bandar ataupun di pedalaman. Namun kita sedia maklum pelbagai cabaran untuk mewujudkan kemudahan internet di kawasan luar bandar dan pedalaman khususnya. Namun saya percaya KPM sememangnya secara berperingkat memastikan kemudahan itu diwujudkan, walaupun terdapat pelbagai faktor yang menukarkan ataupun menjadi cabaran kepada mewujudkan akses internet yang sama seperti kawasan bandar. Jadi cadangan saya, pada saya sebenarnya KPM telah memberikan ruang untuk akses pendidikan, sumber pendidikan itu dengan baik sebenarnya. Namun KPM perlu, ini cadangan saya, perlu memastikan bahawa kemudahan tersebut memang didapati ataupun memang diwujudkan secara telus di kawasan luar bandar ataupun di pedalaman supaya akses itu sama seperti apa yang terdapat di kawasan bandar.